Selagi boleh jaga kesihatan, jagalah kawan-kawanku semua. Jagalah kesihatan tu baik-baik. Sebab kesihatan tu bermula dengan apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita. Meaning to say, apa yang kita pilih ingin yang kita masukkan ke dalam mulut kita, sama ada makanan ataupun minuman. Macam saya sendiri, saya bermula dengan stop gula. Okay, personally saya bermula dengan stop gula, minuman. And then 12 hari pertama je sengsara. Lepas pada tu okey. And then lepas pada 30 hari badan lebih ringan. Dan Alhamdulillah rekod paling lama saya bertahan setahun tak minum minuman bergula. Efek dia sampai sekarang walaupun saya minum air gula, dia jadi macam tak mau minum sangat. Dia jadi macam it's not benda wajib yang aku perlu minum. Begitulah. Okay. Kenapa saya katakan kena jaga kesihatan? Betul, kesihatan penyakit ke apa semua ni, ya betul, takdir yang menentukan. Yet takdir pun boleh berubah sekiranya kita berdoa dan usaha untuk berubah terlebih dahulu. Paling penting sekali, tolonglah jaga kesihatan sebaiknya. Di samping itu, selain pada jaga kesihatan, especially tolak ayat minuman bergula dulu. Kalau nak siapa mula-mula, siapa yang nak cuba tu, 12 hari pertama tu tahan, betul-betul tahan. Memang aku rasa gegak tangan lah, ketak-ketak lah apa semua tu. Rasa lemah tu memang biasa. Tapi please 12 hari pertama je. After that you will be free. Rasa macam wah bebas gila. Okay. Tolong jaga kesihatan baik-baik sebab kekayaan sebenar adalah bukan wang ringgit yang kita ada. Apa guna ada wang ringgit banyak, ada 3 biji bangunan yang disewa ke orang, tapi kita sendiri ada sakit, ada penyakit. Yang membuatkan paling teruk sekali, contohlah ada kisah benar. Okey, di mana ada saya selalu datang KL, ada pakcik Grab ni, Cina, dia cerita dekat saya di mana kawan baik dia ada 3 biji bangunan, boleh katakan sewa tu kaya lah, bahasa mudahnya kaya, tapi family dia tidak pedulikan dia. Kenapa? Seolah-olah macam nak tunggu dia check in, never check out. Nak tunggu nak ambil harta saja. Okey. Apa yang terjadi dekat pakcik yang kaya tu, yang ada 3 bangunan tu, sebab jangkit buah pinggang sahaja yang terpaksa membuatkan dia dialisis 3 kali seminggu. Tolong jaga kesihatan, ubah cara pemakanan, paling penting sekali minuman tu sendiri. Okey, take care semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Bye-bye.